Tercetus idea untuk membela tupai mini selepas melihat haiwan berkenaan tular di Thailand. Bekas graduan pengurusan hartanah Amsyar Ahmad Zaifuddin memilih untuk membela haiwan itu kira-kira 2 tahun lalu. Saksikan kecomelan haiwan unik menerusi laporan Ain Syafiqah Zaki dalam segmen Potret Inspirasi. Pemalu, kuat tidur dan aktif di waktu malam. Bukan perangai anda, tetapi itu sifat haiwan kecil yang saya temui siang tadi. Berasal dari benua Afrika, haiwan yang dikenali sebagai tupai mini ini mempunyai keunikannya tersendiri. Antaranya mampu memutuskan ekornya sendiri sebagai mekanisme pertahanan diri apabila rasa terancam. Dia ni adalah spesies yang orang panggil least concern. Maksudnya tidak pupus. So kita boleh bela dia dengan selamat. Dan dia ni penjagaan dia mudah. Dia hanya makan makanan hamster dan juga buah-buahan seperti pisang, mangga, betik. Menurut Amsyar, haiwan yang turut dikenali sebagai dormouse ini mudah dijaga dan tidak cerewet. Namun, penjaganya harus memastikan ia dibela dalam akuarium tertutup dan bukannya sangka berjaring kerana saiznya yang kecil. Lazimnya anda dapat melihat tupai saiz besar yang lincah dan sering melompat dari pokok ke pokok. Ini tupai saiz mini. Dia punya saiz boleh pergi sampai 3 jari sahaja dan ini merupakan spesies yang paling jinak. Tengok tu. Spesies yang dibela Amsyar dikenali sebagai C. murinus, iaitu antara 9 spesies tupai mini yang wujud di dunia dan dianggap paling jinak. Dia ni orang cakap sesuai dengan semua golongan umur lah. Sebab apa, kalau macam sugar glider ke, bila kita ambil dia akan gigit. Kalau yang ini dia tak gigit. Dia okey je. Kita boleh ambil dia apa semua dengan tenang lah. Selain tupai mini, Amsyar turut memelihara lebih 20 jenis haiwan lain, termasuk gecko, ular jagung dan burung. Bagi Amsyar, tupai mini tetap menjadi pilihan kerana selain daripada jinak, ia juga tidak berbau dan mudah diurus. Walaupun kecil, keseronokan menjaga haiwan ini amat besar baginya. Laporan Ain Syafiqah Zaki, TV9.